Okey, jom kita uji kecekapan penglihatan kita. Apa yang korang nampak? Okey, yang ni pula, apa yang korang nampak? Nampak macam dia tengah pecahkan dinding kan? Tapi sebenarnya tak. Cuba korang tengok betul-betul apa yang korang nampak. Tak sama dengan apa yang korang nampak. Okey, yang ni pula, nampak seolah-olah lelaki tu sedang berdiri di atas tangga. Betul tak? Tapi tak sebenarnya. Ini dipanggil real life optical illusion bahasa orang putih dia. Yang ni nampak macam ada longkang kat belakang kan? Kejap lagi korang tengok apa yang ada sebenarnya. Ada sebatang kayu geng, diambil daripada dalam. Yang ni kau nampak tak, tengah-tengah rel kereta api tu ada apa? Ada tiang. Rupa-rupanya tak ada. Itu tiang tu bergantung kat atas. Yang ni pula nampak macam ada satu lubang. Tapi sebenarnya bukan lubang geng. Yang ni sebenarnya penyapu. Aduh.